Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar. Wah, saya betul-betul teruja nak mulakan kajian lapangan kita untuk 3 hari ini. Semua dah bersedia? Jom kita mulakan pengembaraan ilmu untuk menyelami sendiri keajaiban ekopelancongan dan agropelancongan. Baiklah semua, kita dah pun sampai di Sungai Merbuk Kedah. Untuk 3 hari yang akan datang ni, lupakan sekejap bilik darjah tu ya. Sebab apa? Sebab sungai ini, hutan bakau di sekeliling kita ni dan juga komuniti di sini, inilah yang akan jadi makmal dan buku teks hidup kita. Mari kita mulakan. Cuba lihat di sekeliling kita. Inilah dia makmal semula jadi kita yang sebenar. Di sinilah kita akan tinggal, kita akan belajar dan kita akan merasai sendiri denyut nadi ekosistem paya bakau yang sangat unik ni bermula dengan penginapan kita di Bakau Hijau. Okey, untuk fasa pertama kajian kita nak faham betul-betul bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitar. Dan cara yang terbaik tentulah dengan tinggal di dalam ekosistem itu sendiri. Jadi kita akan menginap di rumah terapung yang sangat unik di Bakau Hijau. Percayanya, pengalaman ini akan bagi kita satu perspektif yang jauh berbeza daripada apa yang kita baca dalam buku. Cuba bayangkan ya, kita tidur sambil dibuai lembut oleh aliran sungai, ditemani pula oleh bunyi-bunyian unggas malam, cengerik dan percikan air daripada ikan-ikan. Rumah terapung ini ia dibina dengan konsep lestari, menggunakan bahan kitar semula supaya impaknya pada alam sekitar adalah minimum. Ini bukan sekadar tempat tidur, ini adalah satu pengalaman yang mendekatkan kita dengan alam. Yang menariknya, reka bentuk penginapan di sini pun pelbagai. Ada Villa Apiculata yang asalnya sebuah bot lama tapi diberi nafas baharu menjadi sebuah villa terapung yang cantik. Ada juga Bamboo River Lodge yang menggunakan buloh dan menonjolkan seni bina tradisional Kedah. Kedua-duanya membuktikan betapa inovatifnya pelancongan lestari. Selamat pagi hari kedua semua. Hari ini kita akan naik bot menyusuri sungai untuk lihat sendiri macam mana ekosistem di sini menyokong ekonomi penduduk tempatan. Sambil-sambil tu, cuba rasai hembusan angin pagi, dengar bunyi enjin bot kita membelah air yang tenang. Destinasi kita? Sangkar Ternakan Tiram. Perhatikan betul-betul perubahan landskap sepanjang perjalanan kita ya. Okey, sebelum kita sampai, jom kita berfikir sekejap. Agak-agaknya macam manalah hutan bakau yang kita nampak di kiri kanan kita ni boleh bantu peternak hasilkan tiram yang berkualiti tinggi. Apa kaitan antara pokok-pokok tu dengan hidupan dalam air? Ini soalan geografi yang penting. Nah, kuncinya ada pada tiram itu sendiri. Tiram ni, ia adalah sejenis penapis semula jadi atau kita panggil filter feeder. Ia sebenarnya makan dengan menapis plankton dan zarah-zarah organik daripada air. Jadi secara tak langsung, ia bertindak macam ejen pembersih sungai. Lagi banyak tiram yang sihat, lagi jernihlah airnya. Sekarang, lihatlah betapa cantiknya hubungan simbiosis ini. Maksudnya, ia saling bergantung. Hutan bakau yang sihat akan bekalkan nutrien untuk plankton, iaitu makanan utama tiram. Tiram pula, bila ia menapis air, ia akan membersihkan air itu dan ini memastikan ekosistem bakau terus subur. Ia satu kitaran yang sangat sempurna di mana alam dan ekonomi saling membantu. Tapi menternak tiram ni bukan kerja yang senang tau. Ia perlukan penjagaan yang sangat rapi selama setahun. Setiap sangkar kena selalu dibersihkan daripada teritip, kena digoncang supaya cengkerangnya cantik, dilindungi dengan jaring daripada ketam dan saiznya perlu diasingkan setiap bulan. Setiap langkah ni penting untuk pastikan tiram yang dihasilkan adalah grade terbaik. Baiklah, tadi kita dah belajar tentang bagaimana kita manfaatkan alam. Sekarang, tiba masanya untuk kita pula memberi kembali kepada alam. Aktiviti kita yang seterusnya, satu misi istimewa. Menanam semula anak pokok bakau bersama-sama pakar dari Universiti Sains Malaysia. Inilah sumbangan kecil kita untuk masa depan ekosistem yang berharga ini. Kenapa aktiviti ini sangat penting? Sebabnya, kita bukan berada di sebarangan hutan bakau. Kawasan payah bakau di Sungai Merbuk ini, ia diiktiraf sebagai salah satu kawasan yang paling kaya dengan kepelbagaian spesies di peringkat dunia. Maksudnya, kita sedang membantu memelihara satu khazanah global. Dan fakta ini memang luar biasa. Cuba bayangkan, daripada kira-kira 60 spesies bakau yang ada di seluruh dunia, 40 daripadanya boleh kita jumpa di sini. Betul-betul di Sungai Merbuk.
Ini menjadikan kawasan ini sebuah makmal hidup yang memang tidak ternilai untuk kajian dan pemeliharaan. Jadi, apa sebenarnya kepentingan ekosistem bakau ni? Pertama, dari segi fizikal, akarnya yang berselirat dan kuat tu jadi benteng semula jadi yang lindungi pantai daripada hakisan ombak. Kedua, dari segi biologi, ia ibarat taman asuhan untuk jutaan anak ikan dan hidupan marin. Dan ketiga, dari segi ekonomi pula, ia menyokong industri perikanan dan aquaculture yang kita lawati semalam. Nampak tak? Semuanya saling berkait. Jadi, setiap anak pokok yang kita tanam tadi, ia bukan sekadar sebatang pokok. Ia adalah pelaburan kita untuk masa depan. Melalui aktiviti ini, kita secara aktif telah menjadi sebahagian daripada penyelesaian untuk memastikan ketiga-tiga fungsi penting bakau ini akan terus lestari untuk generasi akan datang. Baiklah semua, tak sangka kita dah sampai ke hari yang terakhir. Pagi ni, kita akan ke galeri pendidikan untuk kita simpulkan dan rumuskan semua yang telah kita pelajari. Lepas tu, kita akan raikan kejayaan kajian lapangan kita ni dengan satu jamuan barbecue yang istimewa dengan hasil dari sungai ini sendiri. Hari ini akan melengkapkan kitaran pembelajaran kita. Mula-mula, kita akan tengok data dan hasil kajian sebenar di galeri. Selepas tu, kita akan nikmati sendiri kesegaran dan kelazatan tiram dan ikan yang diternak secara lestari di sini. Inilah pengalaman dari sungai ke meja makan yang sebenar. Ia menghubungkan pemeliharaan, ilmu pengetahuan dan juga komuniti. Okey, sebelum kita berangkat pulang, mari kita luangkan sedikit masa untuk refleksi. Kajian lapangan kita ni bukan sekadar satu lawatan biasa. Selama 3 hari ini, kita bukan saja melihat, tapi kita dah merasai, menyentuh dan menjadi sebahagian daripada konsep ekopelancongan dan agropelancongan. Jadi, jom kita fikirkan bersama, apakah pengajaran utama yang kita dapat? Kalau nak disimpulkan, perkara paling penting yang kita pelajari ialah bagaimana Sungai Merbuk ini berjaya menyatukan 3 elemen utama pembangunan lestari. Ia memelihara alam semula jadinya yang sangat unik, pada masa yang sama ia menjana pendapatan untuk komuniti tempatan dan ia juga berfungsi sebagai sebuah pusat pendidikan yang sangat penting. Inilah model yang patut kita contohi. Kajian lapangan kita mungkin berakhir di sini, tetapi pembelajaran sebenar untuk anda semua baru sahaja bermula. Jadi, soalan terakhir untuk anda bawa pulang dan renungkan. Selepas melihat sendiri model yang berjaya ini, apakah peranan yang boleh anda mainkan sebagai seorang pelajar, sebagai pengguna dan sebagai warga negara dalam menyokong ekopelancongan lestari di Malaysia? Fikir-fikirkan. Terima kasih semua.